Ada Honda Odyssey RB1 tank. Dan kalau abang tengok kat sini kita dah turun dah dia punya enjin dan gearbox dia untuk dalam proses pembaikan dan overhaul gearbox. Untuk info, customer mengadu bila masuk gear D jadi double pressure. Macam kita masuk gear D jadi macam naik kuda. Dia jadi symptom macam tu. Hampa ada tak pengguna-pengguna Honda Civic, Odyssey ada tak symptom macam tu? Ataupun masuk gear D termenung, masuk gear A termenung. Kereta tak bergerak dan tak berlaku pergerakan. Macam tu lebih kepada masalah gearbox. Memang common issue gearbox buat pengguna-pengguna Honda. Dah halang kita turun enjin macam ni, kita akan buat pertukaran sekali di bahagian OC flywheel. Nampak tak ni ada marking ni? Ni kita punya marking lah ni. Supaya apa? Kita dah double check di situ yang kita dah tighten dan pasang OC tu dalam keadaan yang elok. Kita nak payung bahagian OC Honda Odyssey RB1. Nampak ni? Okey, mesti ramai yang tanya. Mana gearbox dia? Okey, kalau hampa mai dekat sini, kita akan buka gearbox tu di hadapan. Sebab ni adalah ruang hadapan kita. Bila kita nak overhaul gearbox, kita akan menggunakan kita punya labor room. Labor room kita berada di belakang, nampak ni? Jom kita tunjuk bilik OT kita lah, bilik untuk operation kita. Dekat sini lah kita buat dan saya mempersembahkan kepada hampa. Ini dah dalaman gearbox untuk Honda Odyssey ataupun Honda FD 2.0. Dalaman gearbox semua sama. Dan apa masalah dia? Masalah dia macam yang saya sebutkan tadi. Dan kita nak tunjuk kat sini. Di manakah part yang bermasalah? Kalau kita tengok kat sini dinamakan piston seal. Piston seal kalau kita tengok kat sini dah nampak macam ada macam ada kesan makan. Ataupun bila kita buat pressure test di sini, berlakunya tekanan ataupun pressure leak. That's why bila masuk gear D, apply gear D, nak masuk gear D nak berjalan terjadi macam double pressure. Sebab apa? Berlaku pertindihan minyak melebihi daripada tahap yang sepatutnya. Alright. Ramai juga yang tanya macam mana rupa auto filter. Auto filter untuk Honda Odyssey ni kalau kita tengok kat sini sangat kotak. That's why kita tekankan kat sini untuk jagalah minyak gearbox hampa. Dan untuk Honda Odyssey, Honda Civic FD, dalaman gearbox untuk auto filter dia berada di dalam. So untuk pertukaran auto filter dia sangat complicated dan sangat mahal sebab perlu turun gearbox dan buka gearbox. Sebab tu kita tekan kat sini, jagalah minyak gearbox hampa, gunakanlah minyak yang original dan berkualiti. Untuk warga Pulau Pinang kini dah mudah sebab AY Data Service boleh menawarkan dan insya-Allah kita akan bagi servis yang terbaik daripada segi baik pulih gearbox, overhaul gearbox dan maintenance service. Kalau rasa video ni bermanfaat, hampa boleh save video ni sebagai sumber rujukan dan kalau kata nak support saya boleh share video ni pada kawan hampa. Yang lain tak ada apa, insya-Allah. Yang paling penting bulan ni dah masuk bulan puasa. Tak lama lagi kita nak masuk bulan Syawal. Pastikan kereta kita dalam keadaan yang terbaik. Jangan pagi-pagi raya, kereta nak start tak boleh, masuk gigi tak berjalan. Yang lain tak ada apa. Terima kasih. Assalamualaikum.